Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Jadi pada video kali ini, pertama-tama sekalinya saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada pensyarah penilai Puan Nur Syahidah binti Hamdan dalam subjek Sosiologi dalam Pendidikan. Jadi dalam video kali ini kita akan mengupas sedikit sebanyak mengenai mobiliti sosial dan perubahan dalam pendidikan. Tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama melihat sehingga habis video ini untuk mendapat manfaat yang menyeluruh. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan. Jadi, mobiliti sosial dalam pendidikan ini merujuk kepada perubahan kedudukan sosial individu atau kumpulan dalam hierarki masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor seperti pendidikan, ekonomi, tempat tinggal dan kebolehan individu. Perubahan ini memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan seseorang serta memberi kesan terhadap kualiti pendidikan yang diterima. Jadi SKKD ataupun SK Kuala Lumpur merupakan salah satu institusi yang mengalami perubahan ketara dalam aspek pendidikan, termasuklah inovasi pengajaran, penggunaan teknologi dan peningkatan iklim sekolah. Melalui pelaksanaan PPM 2013 hingga 2025, sekolah ini mengadaptasi pelbagai strategi bagi memastikan murid mendapat asas pendidikan yang berkualiti sejajar dengan perubahan global dan kemajuan teknologi. Kita beralih pula kepada konsep mobiliti sosial ini bermaksud pergerakan individu ataupun kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam hierarki stratifikasi sosial masyarakat. Mobiliti sosial adalah satu proses perubahan ataupun pergerakan seseorang atau sesuatu kelompok daripada satu kedudukan kepada kedudukan lain dalam sesebuah masyarakat. Perubahan ini berlaku antara generasi dan juga secara intergenerasi. Baik, kita beralih kepada bentuk mobiliti sosial. Jadi, dalam mobiliti sosial ini terdapat pelbagai bentuk mobiliti yang boleh kita perhatikan. Seperti yang pertama, mobiliti menegak. Merujuk kepada pergerakan individu atau kumpulan sama ada tahap kedudukan sosial yang lebih tinggi, iaitu ia dipanggil mobiliti menaik, ataupun secara ringkasnya dia berubah daripada kepada biasa kepada yang lebih baik, daripada kosong kepada lebih tinggi. Dan mobiliti tahap yang lebih rendah ataupun mobiliti menurun, ia daripada status yang tinggi kepada status yang rendah. Jadi marilah kita pergi kepada contoh. Contoh mobiliti menegak ialah murid SK Kuala Lumpur yang ibunya merupakan seorang tukang jahit dapat melanjutkan pengajaran ke IPG. Jadi ini merupakan mobiliti menaik kerana daripada ibunya seorang tukang jahit berjaya menghasilkan anaknya yang boleh melanjutkan pengajaran ke IPG. Jadi seperti yang kita tahu, IPG ini akan melahirkan guru-guru yang kompeten dan efektif pada masa akan datang. Itu merupakan mobiliti menaik yang kita boleh tengok. Jadi untuk mobiliti menurun pula, seorang guru dilucutkan jawatan kerana terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Jadi ini merupakan orang panggil penurunan grade daripada mula-mula beliau seorang guru, namun akibat penyalahgunaan bahan beliau dilucutkan jawatan dan sekarang mengalami proses penambahbaikan diri lah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada mobiliti mendata. Mobiliti mendata berlaku apabila
seseorang individu berpindah dalam lingkungan kedudukan sosial yang sama tanpa perubahan status. Okey, ini kita boleh lihatlah apabila seorang guru berpindah sekolah, seorang doktor berpindah tempat kerja, pergi hospital. Begitulah sebaliknya. Jadi berdasarkan contoh SK Kuala Dungun, seorang guru subjek sains berpindah dari SK Pusat Dungun ke SK Kuala Dungun. Beliau juga mengajar subjek sains. Jadi cikgu ini berpindah daripada sekolah Pusat Dungun yang merupakan salah satu sekolah di daerah Dungun juga. Namun setelah dipindahkan, beliau masih lagi mengajar sains. Jadi mobiliti mendata, tiada perubahan yang ketara. Beliau masih mengajar di daerah Dungun, beliau masih mengajar subjek sains. Seterusnya kita beralih kepada mobiliti antara generasi. Perubahan status sosial yang dialami oleh seseorang individu dalam tempoh hayatnya sendiri. Contohnya seorang guru grade DG29 yang bermula sebagai guru pelatih. Kemudian dinaikkan pangkat menjadi guru besar sekolah rendah. Jadi ini kita boleh lihat peningkatan diri daripada awalnya merupakan guru pelatih. Namun setelah beberapa tahun berkhidmat, beliau berjaya menaikkan kualiti diri kepada pangkat guru besar. Itu kita boleh tengok, itu kita boleh lihatlah perubahan status sosial daripada guru biasa, guru pelatih, sehingga kan menjadi guru besar sekolah. Jadi nak jadi guru besar itu mempunyai pelbagai pengalaman dan cabaran juga, serta perlu menghadiri kursus-kursus. Okey, seterusnya mobiliti dalam generasi. Perubahan status sosial yang berlaku antara dua generasi dalam sesebuah keluarga. Sebagai contoh, ibu kepada murid bekerja sebagai pekerja kantin sekolah rendah, manakala anaknya berjaya menjadi guru subjek RBT di sekolah rendah yang lain. Jadi ini merupakan perubahan status sosial daripada ibunya yang asalnya pekerja kantin sekolah, tapi generasi seterusnya iaitu anaknya berjaya menjadi guru RBT di salah sebuah sekolah rendah yang lain. Ini kita dapat lihatlah peningkatan status sosial daripada ibunya yang bekerja di kantin sekolah dan anaknya bekerja sebagai guru. Itu merupakan dua status sosial yang ketara. Ini merupakan peningkatan yang sangat positif. Baik, kita beralih kepada faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial seperti pendidikan. Pendidikan ini tidak asinglah kita dengar merupakan faktor dalam pelbagai aspek, juga dalam aspek mobiliti sosial. Pendidikan adalah faktor yang paling penting dalam menentukan peluang mobiliti sosial seorang. Contohnya, murid memperoleh keputusan cemerlang dalam SPM boleh melanjutkan pelajaran ke universiti dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ini kita boleh tengoklah, pendidikan ini boleh mengubah status seseorang. Jadi ia mempengaruhi dengan jelas mobiliti sosial. Seterusnya, ekonomi keluarga. Jadi ekonomi keluarga, murid dari keluarga yang berpendapatan tinggi mempunyai lebih banyak akses seperti tuition, buku rujukan yang banyak, peralatan, teknologi dan peluang pembelajaran yang berkualiti, kerana di zaman sekarang semuanya memerlukan wang untuk kita mendapatkan yang terbaik. Jadi ini merupakan contohnya. Contohnya, murid dari keluarga yang kaya boleh menghadiri kelas tambahan
Manakala murid dari keluarga yang kurang berkemampuan mungkin hanya mampu belajar berdasarkan buku teks, latihan buku teks dan belajar tanpa kelas tambahan. Ini kita boleh tengoklah perbezaan status ekonomi keluarga. Yang berduit boleh menghadiri kelas tambahan yang di luar bilik darjah untuk meningkatkan kualiti pembelajarannya. Manakala yang kurang berkemampuan hanya boleh mampu menggunakan latihan-latihan yang ada seperti dalam buku teks dan buku latihan yang diberikan oleh guru di sekolah. Faktor seterusnya, tempat tinggal. Lokasi kediaman seorang turut memberi kesan kepada kualiti pendidikan. Hal ini kerana kemudahan asas dan peluang sosial yang diterimanya. Sebagai contoh, murid di SK Kuala Dungun kebanyakannya tinggal di kawasan kampung. Jadi, seperti yang kita tahu, kemudahan internet di kampung ini dan bahan bantu mengajar agak terhad. Namun, ini bukanlah penghalang bagi mereka kerana mereka tetap boleh mencapai mobiliti sosial jika mendapat peluang yang sama rata melalui dasar kerajaan. Okey. Seterusnya, kebolehan individu. Seperti yang kita tahu, kebolehan individu ini merupakan subjektif. Bukan semua boleh mempunyai kemahiran setiap perkara. Jadi kemampuan seseorang seperti ketekunan, semangat juang, kecekapan dan kepimpinan boleh mempengaruhi kejayaan dan perubahan taraf hidup walaupun tanpa berlatar belakang keluarga yang kaya. Sebagai contoh, murid SK Kuala yang ramai yang gigih dan berdisiplin walaupun datang daripada keluarga yang susah. Mereka juga sentiasa aktif dalam pembelajaran dan kokurikulum. Sikap ini membantu mereka berjaya dalam pendidikan, akhirnya mendapat tempat di sekolah khas seperti Sekolah Bersama Penuh, MRSM dan sebagainya. Jadi untuk murid-murid SK Kuala, mereka kebanyakannya berlatar belakang M40 dan B40 lah. Rata-ratanya B40, namun ramai yang cemerlang. Bila saya bertanya kepada guru-guru, ramai juga yang cemerlang daripada keluarga B40. Jadi kita boleh lihat di sini, apabila kita gigih dalam pembelajaran, kita juga boleh bersaing selaras dengan orang yang berstatus ekonomi yang lebih tinggi. Bab kata pepatah, usaha tangga kejayaan. Seterusnya, kita beralih kepada kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan. Baik, di sini merupakan kesan yang positif terhadap mobiliti sosial terhadap pendidikan. Yang pertama, peluang pendidikan yang lebih baik. Jadi seperti yang kita tahu, mobiliti sosial menaik membolehkan individu atau keluarga menikmati akses kepada pendidikan yang berkualiti, termasuk peluang belajar di sekolah berprestij atau melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, seorang murid dari keluarga yang berpendapatan rendah yang berjaya dalam akademik mungkin mendapat beasiswa untuk belajar di sekolah bersama penuh ataupun universiti ternama. Jadi dalam konteks sekolah ini, sekolah khas iaitu SBP dan MRSM memberikan peluang kepada murid B40 yang cemerlang untuk mereka melanjutkan pelajaran ke sekolah inilah. Okey, seterusnya, akses kepada kemudahan pembelajaran yang lebih lengkap. Individu atau keluarga yang mengalami peningkatan status sosial dapat menyediakan keperluan pendidikan yang lebih baik seperti peranti digital, tuition dan bahan rujukan yang berkualiti tinggi. Sebagai contoh, ibu bapa yang berpendapatan tinggi mampu memberikan komputer riba
serta akses internet yang laju kepada anak mereka. Jadi ini membolehkan pembelajaran dalam talian mereka berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Yang seterusnya, motivasi dan aspirasi pendidikan yang lebih tinggi. Mobiliti sosial memberikan mobiliti sosial memberi inspirasi kepada generasi seterusnya untuk terus meningkatkan taraf pendidikan mereka. Murid dari keluarga yang mengalami peningkatan sosial cenderung mempunyai cita-cita yang lebih tinggi. Sebagai contohnya, seorang anak kepada ibu bapa yang dahulunya mereka tamat sekolah rendah tapi kini bekerja sebagai pegawai kerajaan, mungkin bercita-cita melanjutkan pembelajaran hingga ke peringkat ijazah ataupun kedoktoran. Jadi ibu bapa yang mempunyai status ekonomi yang dulunya mungkin mereka tidak mampu melanjutkan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, mahukan anak mereka melanjutkan peringkat yang tertinggi. Baik, setelah panjang lebar kita mendengar kesan positif mobiliti sosial terhadap pendidikan, marilah kita beralih kepada kesan negatif mobiliti sosial terhadap pendidikan. Jadi mobiliti sosial terhadap pendidikan ini juga boleh memberi kesan negatif seperti tekanan dan beban akademik. Macam mana tu? Jadi mobiliti sosial menaik boleh menyebabkan murid atau pelajar mengalami tekanan untuk mengekalkan status sosial keluarga mereka. Jadi seperti ibu bapa yang telah berjaya, mungkin mereka meletakkan harapan yang tinggi terhadap anak-anak untuk mencapai kejayaan yang sama ataupun lebih baik. Ini kita boleh lihatlah bila ibu bapa mereka berjaya dalam satu kejayaan itu, mereka juga mahukan anak mereka berjaya. Ini bukannya ia tidak salah, namun kita tidak boleh meletakkan sesuatu harapan yang sangat tinggi kepada anaknya untuk mengikut jejak langkah kita. Sebagai contoh, murid sekolah rendah yang berasal daripada keluarga yang mengalami peningkatan status sosial mungkin dipaksa mengikuti banyak kelas tambahan dan aktiviti akademik sehingga mengalami tekanan emosi dan kurang masa untuk berehat ataupun bersosial. Seperti yang dikatakan tadi, apabila ibu bapa ini menghantar anak mereka ke tuition tanpa batas, tanpa kawalan, siang malam ada tuition, mungkin anak mereka kurangnya sosial dan menyebabkan kekurangan sosial itu boleh menyebabkan tekanan kepada murid. Saya bukan mengatakan apabila semasa tuition itu mereka tidak bersosial dengan rakan-rakan, namun kita perlu seimbang akademik serta jasmani supaya mengekalkan hidup yang lebih ceria dan makmur. Seterusnya kita pergi kepada jurang pendidikan antara kelas sosial. Mobiliti sosial yang tidak seimbang boleh menyebabkan jurang pendidikan semakin ketara antara golongan berada dan golongan kurang berkemampuan. Murid daripada keluarga berstatus rendah mungkin kurang akses kepada pendidikan berkualiti berbanding mereka yang mengalami mobiliti sosial menaik. Sebagai contoh, murid di SK Kuala Dungun tidak dapat akses penuh kepada kemudahan yang baharu kerana sekolah ini telah wujud sejak 1948, berbeza dengan sekolah yang mempunyai kemudahan yang lengkap serba baharu. Jadi mungkin pengalaman pembelajaran sekolah SK Kuala ini dengan saya berikan contoh dengan sekolah yang baharu, mungkin dia berbeza daripada segi kemudahan akses makmal sains. Kerana kita boleh tahu pelan makmal sains yang baharu ini lain dengan pelan makmal sains yang lama. Saya bagi contoh, sistem pempaipan makmal sains dulu, sink dia letak di tepi. Namun sekarang setiap meja mempunyai satu sink untuk memudahkan murid bereksperimen. Seterusnya,
motivasi yang rendah. Jadi individu yang mengalami mobiliti sosial menaik mungkin menekankan kepentingan pendidikan setelah mencapai kestabilan ekonomi, manakala mereka yang mengalami sosial menurun mungkin kehilangan motivasi untuk belajar. Jadi sebagai contohnya, murid yang berasal daripada keluarga yang berada tetapi mengalami kejatuhan ekonomi mungkin hilang minat untuk belajar kerana kurang motivasi dan tekanan wang untuk yang dihadapi oleh keluarga mereka. Ini boleh kita lihatlah apabila sesebuah keluarga peniaga itu mengalami kerugian yang drastik seperti syarikat muflis. Jadi mungkin mereka akan kekurangan motivasi untuk meneruskan perjuangan bisnes mereka. Ini merupakan salah satu motivasi yang menurun daripada kita ada banyak duit, tiba-tiba tak ada duit. Jadi motivasi kita akan menurun dengan drastik. Kita beralih kepada perubahan pendidikan semasa di SK Kuala Dungun. Jadi ini dalam aspek transformasi pendidikan. Jadi pendidikan di Malaysia ini mempunyai sudah banyak berubah daripada dulu hingga sekarang. Sebagai contohnya, transformasi kurikulum dan penilaian. PPPM memperkenalkan kurikulum yang lebih fleksibel dan penilaian yang holistik yang sejajar dengan anjakan 5, iaitu memastikan kesaksamaan akses kepada pendidikan berkualiti. Contoh perubahannya ialah pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) dan pentaksiran bilik darjah (PBD) menggantikan peperiksaan berpusat di sekolah rendah. Ini kita boleh lihatlah daripada dulu mempunyai UPSR. Selepas itu UPSR dimasukkan, digantikan dengan pentaksiran bilik darjah yang lebih menilainya secara holistik. Kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum sekolah menengah KSSM yang lebih berfokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi KBAT. KBAT ini diasaskan dulu masa 2014 apabila masa tu. Okey, baik, seterusnya pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. Berbeza dengan dahulu, dahulu lebih kepada berpusatkan guru dan murid hanya mendengar. Namun kini PPPM menekankan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan interaktif sejajar dengan anjakan 4, iaitu transformasi profesion keguruan, dan anjakan 2, iaitu memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Contoh perubahannya ialah penggunaan pendekatan STEAM, Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik untuk meningkatkan daya penyelesaian masalah. Dan aktiviti project based learning PBL dan pembelajaran berasaskan inquiry bagi menggalakkan murid berfikir secara kritis. Okey, baiklah. Poin yang seterusnya merupakan penekanan terhadap kemahiran abad ke-21. PPPM menekankan pembangunan murid secara holistik melalui anjakan 1, iaitu menyediakan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa, dan anjakan 6, meningkatkan keupayaan bahasa murid. Contoh perubahan yang berlaku yang kita boleh tengok iaitu penerapan konsep 5C. C yang pertama, critical thinking. Kedua, communication. Ketiga, collaboration. Keempat, creativity. Dan kelima, karakter dalam sistem pendidikan. Jadi elemen 5C ni mampu memberi impak yang sangat besar kepada murid apabila mereka mengasai kelima-lima konsep ini dalam kehidupan seharian.
Murid bukan sahaja diuji melalui peperiksaan tetapi juga melalui penilaian autentik seperti projek berkumpulan dan kajian lapangan. Jadi apabila dahulu murid dinilai berdasarkan peperiksaan. Dulu mempunyai peperiksaan akhir tahun, peperiksaan pertengahan tahun, TOV dan sebagainya, dan peperiksaan besar sekolah rendah masa di sekolah rendah iaitu UPSR, ujian penilaian sekolah rendah. Itu merupakan ujian yang terbesar ketika itu. Namun UPSR ujian berdasarkan peperiksaan ini memberi kurang impak kepada murid, kerana apabila lepas peperiksaan itu murid sudah tidak tengok buku. Jadi perubahan yang berlaku iaitu sekarang murid diuji secara holistik. Seterusnya kita beralih kepada aspek yang kedua dalam perubahan pendidikan semasa di SK Kuala Dungun. Dalam aspek inovasi pendidikan, di SK Kuala Dungun telah melaksanakan pelbagai inovasi pendidikan khususnya dalam aspek teknologi dan pembelajaran digital selaras dengan Malaysia ke arah pendigitalan. Berikut adalah beberapa program inovasi yang telah dijalankan di sekolah ini yang mampu memberi impak kepada murid serta guru di dalam sekolah. Yang pertama, pemanfaatan teknologi dalam pentaksiran. Sekolah ini turut menggunakan sistem pentaksiran berasaskan sekolah PBS secara dalam talian serta menggunakan PBS penilaian secara standard dan ujian akhir sesi akademik UASA secara digital bagi memudahkan pentaksiran dan analisis pencapaian murid. Jadi guru boleh terus akses internet dan kita boleh tengok prestasi murid. Yang kedua, masih kita berada dalam aspek inovasi pendidikan. Jadi di SK Kuala Dungun, mereka menggunakan makmal komputer dan pembelajaran ICT. Di SK Kuala Dungun menggalakkan murid memanfaatkan makmal komputer untuk aktiviti pembelajaran yang melibatkan kemahiran digital dan literasi teknologi. Seterusnya, pelaksanaan program TS25 iaitu sekolah ini adalah sebahagian daripada program transformasi sekolah 2025 TS25 yang bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui pendekatan teknologi serta inovasi pedagogi. Baik, perubahan pendidikan semasa di SK Kuala Dungun dalam aspek aspirasi murid pula. Yang pertama, pengetahuan. SK Kuala Dungun memastikan murid menerima pendidikan berkualiti melalui kurikulum yang komprehensif. Subjek teras seperti bahasa Melayu, matematik, sains dan sejarah diperkuat bagi memastikan murid memiliki asas pengetahuan yang kukuh. Perubahan semasa boleh kita lihat penggunaan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid untuk meningkatkan pemahaman konsep dengan lebih mendalam. Seterusnya, penerapan pembelajaran berasaskan projek. Project Based Learning PBL bagi menggalakkan eksploitasi ilmu. Sebagai contoh, murid menjalankan eksperimen sains di makmal dan membentangkan dapatan mereka kepada rakan sekelas. Seterusnya, poin yang kedua iaitu kemahiran berfikir. Pendidikan di SK Kuala Dungun memberikan penekanan kepada kemahiran berfikir aras tinggi, KEBAT, supaya murid dapat menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif. Kita boleh melihat perubahan semasa, soalan, peperiksaan dan latihan harian lebih berorientasikan pemikiran kritis, bukan sekadar hafalan.
Aktiviti perbincangan dan debat diadakan dalam kelas bagi menggalakkan murid berfikir secara logik. Sebagai contoh, murid diberi isu semasa berkaitan alam sekitar dan diminta mencadangkan penyelesaian berdasarkan fakta dan logik. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada aspek yang seterusnya dalam perubahan pendidikan semasa di SK Kuala Lumpur dalam aspek iklim sekolah. Jadi, iklim sekolah sangat mempengaruhi pengembangan pelajar terutamanya melalui pengenalan konsep kendiri, keberkesanan, keupayaan bekerja dan kemampuan membina hubungan yang baik dengan orang lain. Pengaruh sekolah memainkan peranan utama selepas keluarga dalam pembentukan personaliti pelajar. Ada juga setengah pelajar yang menganggap sekolah merupakan pengganti keluarga. Pengaruh guru dan rakan sebaya meninggalkan kesan mendalam kepada diri pelajar. Terdapat beberapa aktiviti yang mengharmonikan lagi iklim di sekolah Kuala Dungun seperti aktiviti keagamaan dan pembentukan sahsiah. Sekolah SK Kuala Dungun ini kerap mengadakan majlis program keagamaan seperti Tadarus Al-Quran, Majlis Rastul Ilmu dan sambutan peristiwa Islam seperti Nuzul Al-Quran. Selaras dengan kesemua pelajar dan guru merupakan beragama Islam, aktiviti ini membantu iklim sekolah yang berteraskan nilai-nilai murni dan perpaduan antara warga sekolah. Seterusnya, sambutan dan aktiviti sosial. Di SK Kuala Dungun juga mengadakan sambutan hari raya yang melibatkan semua warga sekolah. Aktiviti ini mengeratkan hubungan antara guru dan ibu bapa serta mewujudkan suasana yang mesra serta harmoni kerana terlibat dengan lebih daripada satu kelompok golongan. Baiklah, kita telah sampai ke penghujungnya, kesimpulannya. Secara keseluruhannya, mobiliti sosial dalam pendidikan di SK Kuala Dungun telah memberikan pelbagai kesan terhadap murid, guru dan ekosistem sekolah secara menyeluruh. Peningkatan dalam penggunaan teknologi, transformasi kurikulum serta penekanan terhadap kemahiran abad ke-21 telah memperkukuh usaha sekolah dalam melahirkan pelajar yang lebih berdaya saing. Namun, cabaran seperti jurang pendidikan akibat latar belakang sosioekonomi dan keterbatasan kemudahan di kawasan ini masih lagi menjadi isu yang perlu ditangani. Oleh itu, sokongan berterusan daripada pihak kerajaan, guru, ibu bapa dan masyarakat sangat penting dalam memastikan pendidikan yang lebih inklusif dan setara untuk semua murid di SK Kuala Dungun. Baiklah, itu sahaja untuk video kali ini. Harap ini dapat memberi manfaat kepada semua pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.